Jumpa lagi saya Jo Astera Nadia, anak perempuan Erisa, wartawan cilik Jenang Hub TV. Bersama saya Dr. Siti Nur Akmal binti Muhammad Yasin, penasihat program Inspirasi STEM Madani, Jalinan Ilmu dan Inspirasi Komuniti Orang Asli, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Tanjung Malim, Perak. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang ke SK Jenang Komprehensif 9. Apa pendapat doktor tentang keseluruhan program UPSI bersama murid dan komuniti RPS Jenang pada hari ini? Okey, terima kasih atas soalan. Alhamdulillah, pada pendapat saya, aktiviti pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Cuaca pun baik, Alhamdulillah. Saya berasa gembira dengan kerjasama dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh para pelajar SK Jenang. Dan saya juga di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada komuniti orang asli yang telah memberi peluang dan juga sudi memberi ruang kepada kami untuk sesi sumbangan kepada ahli-ahli komuniti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Boleh doktor nyatakan secara ringkas kepentingan STEM khasnya kepada murid orang asli di negara ini? Okey, baik. Mungkin di sini saya boleh nyatakan dua kepentingan ilmu STEM ni kepada komuniti orang asli. Yang pertama, ilmu STEM ni ia dapat memperkasakan komuniti orang asli. Contohnya, ia dapat memberi kemudahan ataupun ilmu tambah kepada orang asli dalam kita menjalankan kehidupan seharian. Contohnya, dalam kita menjaga kesihatan diri ataupun dalam kita menjaga persekitaran rumah, dalam kita menjaga kebersihan air. Dan yang kedua, kepentingan ilmu STEM ini adalah ia dapat meningkatkan peluang pendidikan di dalam komuniti orang asli. Contohnya, jika seseorang ataupun pelajar itu menguasai ilmu STEM, jadi pelajar itu ada peluang untuk melanjutkan pengajian ke lebih tinggi. Contohnya, adik boleh masuk ke UPSI untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan STEM yang ada di UPSI. Boleh doktor ceritakan sedikit kata-kata motivasi doktor kepada warga SK Jenang K9? Baik, kata-kata motivasi saya adalah ilmu STEM ini, ia bukan hanya untuk orang yang bijak, tetapi ia juga untuk orang yang rajin berusaha dan tidak pernah berputus asa. Maksudnya di sini, dalam sesuatu subjek, bukan saja STEM, subjek-subjek lain juga, ia bukan hanya untuk orang yang bijak, pandai semula jadi, tapi ia juga boleh dikuasai ataupun pelajar itu boleh cemerlang jika dia rajin berusaha, tidak takut untuk bertanya, tidak malu untuk bertanya dan juga tidak pernah berputus asa. Terima kasih kerana sudi diwawancara oleh kru wartawan cilik K9. Semoga jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih. Bye. Bersama saya Saudari Tiffany Syaridawi, pengarah program Inspirasi STEM Madani, Jalinan Ilmu dan Inspirasi Komuniti Orang Asli, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Tanjung Malim, Perak. Apa khabar saudari? Khabar baik. Apa khabar saudari? Baik. Boleh saudari nyatakan apakah objektif utama program hari ini diadakan? Objektif program hari ini diadakan adalah tujuan untuk merapatkan silaturahim antara komuniti orang asli dengan pelajar-pelajar UPSI. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan sedikit sebanyak ilmu STEM dekat sekolah SK Jenang bersama dengan adik-adik tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Boleh saudari kongsikan pengalaman baharu yang saudari dan rakan dapat sepanjang berada di SK Jenang K9? Sepanjang seharian ni kami di SK Jenang, kami mendapat banyak input baru daripada segi cara kami bertutur dengan pelajar, sebab kami mungkin kami ada sedikit kurangan daripada komunikasi. Jadi dekat sini kami belajar untuk sebagai bakal guru macam mana cara untuk berkomunikasi dengan adik-adik. Lepas tu kami juga mengenali komuniti orang luar melalui aktiviti sumbangan sebentar tadi. Apakah harapan saudari kepada anak-anak dan komuniti RPS Jenang pada masa hadapan? Harapan saya terhadap komuniti, termasuk dengan harapan pelajar-pelajar UPSI yang lain yang bersama dengan saya sebentar tadi, kami berharap agar SK Jenang dan juga komuniti di sini sentiasa berjaya dengan apapun peluang yang mereka nak ceburi, bidang yang mereka ceburi.
Boleh berikan sedikit kata-kata motivasi untuk anak-anak SK Jenang ke-9. Untuk adik-adik SK Jenang, teruslah berjuang. Ada banyak lagi peluang dekat luar sana yang menunggu awak semua. Teruskan belajar, berusaha untuk capai cita-cita awak. Dekat luar sana ada lagi banyak peluang untuk awak. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi diwawancara oleh kru wartawan Cilik ke-9. Moga berjumpa lagi di lain program. Sama-sama, terima kasih sebab menjemput saya. Bye-bye.